Bab yang ke-10, babun fil istitari indal hajati, bab mengenai berlindung, yakni mencari halangan semasa kita menunaikan qada hajat. Semasa kita qada hajat, kita berusaha sedaya mungkin untuk memastikan orang tak nampak kita punya aurat. Jadi kita lakukanlah apa-apa pun tindakan supaya aurat kita tertutup. Okey, hadis yang kita baca ni adalah hadis yang ke-14 daripada Sunan At-Tirmizi. Hadis ni Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi." Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menunaikan hajat, yakni buang air, sama ada air besar ataupun air kecil, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengangkat pakaiannya sehinggalah baginda menghampiri bumi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masa dia nak qada hajat, dia duduk. Bila duduk tu, Nabi sallam ni dia tidak akan angkat kain tu kecuali bila rapat dengan bumi baru angkat kain. Hadis ni adalah hadis sahih. Kalau kita tengok dalam komentar Al-Imam At-Tirmizi, dia disebut, dia kata Waqi' serta Al-Himmani telah meriwayatkan daripada Al-A'mash. Dua orang imam ni, dia telah meriwayatkan hadis ni daripada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Yang mana Sulaiman bin Mihran Al-A'mash ni dia bagi tahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar ni ada berkata, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menunaikan qada hajat, baginda tidak akan mengangkat pakaian Nabi sehinggalah baginda menghampiri permukaan tanah. Kedua-dua hadis tersebut riwayat daripada Anas dan Abdullah bin Umar adalah mursal. Jadi dalam hadis ni nampaknya ada dua orang sahabat Nabi yang riwayatkan. Yang pertamanya adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Okey, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Pengajarannya adalah kepentingan menutup aurat. Kepentingan untuk dipastikan aurat tidak kelihatan walaupun ketika kita qada hajat. Hari ini kita dah qada hajat di dalam tandas, dalam jamban, dalam bilik yang tertutup. Di situ tu memang sudah jelaslah untuk kita mengelak daripada aurat kita kelihatan. Zaman sekarang ni dah senang. Kalau nak banding dengan dulu susah. Kalau dulu orang qada hajat dekat tengah padang pasir, kadang-kadang kat tempat-tempat yang tidak ada bilik yang tertutup. Pada ketika itu tu timbul isu semasa qada hajat, bimbang aurat kelihatan. Hari ini kita qada hajat dalam bilik yang tertutup. Jadi kita boleh mengelak daripada orang nampak aurat kita. Tapi ada satu lagi. Orang sekarang ni kalau kita pergi kat R&R, ada orang kencing ni yang berdiri kat luar tu. Dia ada satu yang dalam bilik tandas tu, kamar tu kan. Tapi ada satu lagi yang kat luar tu kan. Jadi orang suka kencing berdiri kat situ. Yang tu tak elok. Dalam hadis Nabi SAW yang lain ada juga menjelaskan berkenaan dengan Nabi SAW tak bagi ketika orang sedang qada hajat itu berbual. Bercakap antara satu dengan yang lain. Kena elak lah. Jadi bila bercakap semasa qada hajat pun tak elok. Makanya kita qada hajat dalam pada orang nampak kita tengah qada hajat, itu pun tak elok. Makanya kalau kita pergi dekat R&R, mana lagi baik kita kencing dekat luar dengan kita masuk dalam bilik tu, kita masuk dalam bilik. Itu lagi baiklah. Berbanding kita kencing dekat luar tu kan. Begitu. Jadi kita ni berusaha untuk memastikan kita punya aurat tu tertutup. Pentinglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga auratnya sehingga tidak akan menyingkap pakaian melainkan apabila sudah benar-benar hampir dengan permukaan tanah, iaitu ketika dalam posisi mencangkung. Kalau kita nak duduk mencangkung tu, Nabi Sallam ni dia tidak akan angkat kain kecuali bila dah sampai dekat tanah baru Nabi angkat. Sebab kalau berdiri kita dah angkat, yang tu dah nampak dah aurat. Peha betis kita tu dah nampak dah. Tapi Nabi bukan lagu tu. Nabi duduk kat bawah tu baru Nabi angkat. Tu Nabi SAW. Ini bagi memastikan tiada bahagian aurat yang terdedah kepada pandangan orang lain ataupun cahaya luar. Untuk memastikan orang tak nampaklah aurat. Tu tujuan dia. Dan yang kedua, hadis ni mencerminkan sifat malu yang tinggi dalam diri baginda. Nabi Sallam ni sifat malunya agak tinggi. Nabi Sallam ni bila dia qada hajat, dia nak pastikan orang tak nampak. Jadi nampaklah sifat malunya Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis Sunan Abi Daud, dia ada satu hadis. Nabi SAW ni dalam satu perang bersama dengan para sahabat. Nabi Sallam nak qada hajat. Dalam perang ni mesti ramai tentera. Jadi macam mana Nabi Sallam dia nak qada hajat dalam situasi perang itu? Caranya Nabi Sallam ambil perisai. Dia pacak keliling. Perisai tu pacak keliling. Bila pacak keliling tu baru Nabi Muhammad duduk dan Nabi Muhammad SAW pun qada hajat. Ni ada kes lah berlaku dalam hadis Nabi SAW. Nak gambarkan malu. Sifat malu ni boleh penting. Dalam agama ni, antara benda yang agama pentingkan adalah biar kita ada sifat malu. Nabi Sallam ni punya sifat malu bukan semata-mata bila dia nak qada hajat, dia pergi jauh daripada orang. Tetapi walaupun dah jauh daripada orang tu pun, bila Nabi nak turun, duduk mencangkung tu, Nabi tidak selak pakaian Nabi kecuali bila dah duduk mencangkung baru Nabi angkat. Sebab daripada jauh kalau selak nampak lagi aurat. Dia duduk ke bawah baru Nabi Sallam selakkan orang tak nampak aurat Nabi SAW. Kita tengok bab yang ke-11, hadis yang ke-15 pula. Babun fi karahiyati al-istinja'i bil yamin. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan makruh beristinja menggunakan tangan kanan. Kita beristinja, kita menggunakan tangan kanan itu makruh. Hadisnya adalah hadis yang ke-15.
Abu Qatadah radhiyallahu an. Ni sahabat Nabi, seorang nama Abu Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya adalah Al-Haris bin Rib'i. Dia ni meninggal pada tahun 54 Hijriah. Cumanya ulama-ulama tarikh ni, ulama-ulama yang membuat kajian biografi para sahabat Nabi ni, mereka ni khilaf. Dekat mana Abu Qatadah ni meninggal. Ada mengatakan dia meninggal dekat Madinah dan ada kata dia meninggal dekat Kufah. Itu atas khilaf lah dalam kalangan pengkaji-pengkaji biografi sahabat Nabi. Okey, Qatadah ni, dia ni antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Uhud dan juga perang-perang selepas daripada itu. Dia pergi perang. Tapi perang Badar dia tak terlibat. Abu Qatadah ni dia ada diriwayatkan hadis. Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha al yamassa ar-rajulu dzakarahu bi yaminihi. Nabi sallallahu melarang seseorang lelaki daripada menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Nabi sallallahu tak bagi semasa kita qada hajat, kita pegang cakar kita tu menggunakan tangan kanan. Kalau dibandingkan dengan perempuan itu pada halakah kemaluan itu. Halakah faraj wanita tu kan, kalau perempuan tu dia jangan menggunakan tangan kanan lah kalau nak sentuh. Macam dia nak basuh kemaluan dia tu kan, dia kena gosok-gosok. Dia nak gosok tu jangan menggunakan tangan kanan. Kalau nisbah orang lelaki ni zakar, jangan pegang zakar menggunakan tangan kanan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hadis ni sanad dia adalah sahih. Sahabat Nabi selain daripada Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis berkenaan larangan pegang zakar dengan tangan kanan tu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah radhiyallahu an dan Sahal bin Hunayf. 4 orang sahabat Nabi termasuk Abu Qatadah, 5 orang sahabat Nabi. 5 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis berkait dengan Nabi Muhammad tak bagi kita pegang zakat menggunakan tangan kanan. Okey, hadis ini hadis Abu Qatadah ni adalah hadis hasan. Amalan fatwa di sisi ahli ilmu, yakni para ulama, adalah berdasarkan hadis ini mereka menganggap makruh beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Dalam hadis ni Qatadah bagi tahu Nabi SAW melarang menyentuh zakar menggunakan tangan kanan. Dia tidak kaitkan dengan istinja, bermaksudnya umum. Maksudnya kita kalau ada perkara yang melibatkan menyentuh kemaluan, jangan sentuh menggunakan tangan kanan, sentuh menggunakan tangan kiri. Jadi istinja, maka istinja pun sama jugalah. Jadi dia bukan semata-mata istinja. Apa-apa pun tindakan yang memegang zakat menggunakan tangan kanan, hukumnya adalah makruh. Cumanya salah satu penyebab yang menyebabkan kita kena guna tangan menyentuh kemaluan ni, zakar ni, adalah ketika kita beristinja. Makanya beristinja pun ulama-ulama fatwa menggunakan tangan kanan adalah makruh. Apa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni? Pertamanya, memuliakan tangan kanan. Tangan kanan ni ada kemuliaan dia tersendiri. Bila kita makan, kita guna tangan kanan. Kita makan, guna tangan kanan. Kita minum, kita guna tangan kanan. Kalau kita makan ni pula guna tangan kanan, kita pula orang Melayu ni makan guna tangan betul, bukan guna sudu. Kalau orang putih tu dia guna sudu. Kalau orang Cina tu dia pakai chopstick. Kita orang Melayu ni ada yang pakai sudu, dah ada dah. Cuma lazim asal bagi orang Melayu ni makan, dia guna tangan kanan, tangan betul. Bila tangan betul, tangan ni juga kita guna istinja, tak apa cantik lah. Maka agak tidak sesuai kalau kita menggunakan tangan makan untuk kita beristinja. Amat tidak sesuai. Maka disebabkan itu, Nabi SAW ni kalau kita nak sentuh kemaluan kita menggunakan tangan kanan, makruh. Nabi SAW tak berapa galakkan lah. Tak berapa nak bagi. Masalah ada orang cacat tu cerita lain. Ada orang tu tangan dia kudur, tangan kiri tak ada. Dia terpaksa beristinja menggunakan tangan kanan. Itu lain, itu kes lain. Macam mana sebab tangan kiri dia tak ada, sebab kudur kan. Yang kita cerita ni macam kita ni, normal. Tangan kanan ada, tangan kiri ada. Maka bila beristinja, guna tangan kiri. Bila kita nak makan, guna tangan kanan. Jadi tangan kanan kita guna makan ni, janganlah kita guna untuk beristinja, yang sepatutnya guna tangan kiri. Okey, memuliakan tangan kanan. Islam membezakan fungsi anggota badan. Ini antara kelebihan Islam. Agama, secara agamanya telah ajar. Agama Islam ni secara agamanya dia telah ajar. Tangan kita ni pun ada fungsi-fungsi dia. Anggota badan ni ada fungsi dia. Agama sendiri bagi tahu. Ini antara kelebihan dan keistimewaan agama Islam lah. Tangan kanan dikhususkan untuk perkara mulia dan bersih, seperti makan, minum, bersalaman dan mengambil barang. Kita ni kalau bersalam dengan orang, salam tangan kanan. Kalau orang tu bersalam tangan kiri, tu nampak sangat dia tidak beradab. Islam ajar kepada kita ni, tangan kanan ni ada fungsi dia. Fungsi dia makan, minum, bersalam, mengambil barang, gunalah tangan kanan. Kita nak menulis, guna tangan kanan. Ada orang ni dia kidal. Kidal tu tak arah lah. Macam mana sebab dia nak menulis tangan kanan tu tak jadi. Dia terpaksa menulis guna tangan kiri. Itu masalah kidal. Tapi kalau dia ada kemampuan untuk guna tangan kanan, maka gunalah tangan kanan. Dia ni kidal. Cubalah belajar. Kalau nak makan, guna tangan kanan. Kalau dia nak menulis, guna tangan kanan. Dah belajar macam mana buat, tak jadi juga tangan kiri. Itu tak ada arah lah. Macam mana kan. Tapi tangan kiri pula digunakan untuk istinja. Benda yang melibatkan kepada membersihkan najis. Guna tangan kiri. Kadang-kadang kita nak cuci satu benda. Benda tu ada najis. Makanya kita gunalah tangan kiri masa kita nak menggosok itu. Nak qada hajat. Kita kalau nak guna tangan kanan, orang bukan nampak pun. Orang tak nampak pun. Tapi Nabi tetap tak bagi. Kita gunalah tangan kiri. Nak bagi tahu,
adab sopan ni jangan hanya menyebarkan kepada orang. Kadang-kadang kita duduk seorang pun kita jaga adab sopan tu. Hukum syarak, majoriti ulama menyatakan hukum larangan ini adalah makruh tanzih. Yang ini dibencikan tetapi tidak berdosa, melainkan jika ada keperluan mendesak atau darurat. Bab yang ke-12, babu al-istinja'i bil hijarati, bab pada menjelaskan tentang beristinja menggunakan batu. Yang itu insya-Allah lah. And kita akan bincang dalam perbincangan kita akan datang. Mana lebih afdal, solat tarawih di rumah dengan solat jemaah di surau tapi tak khusyuk? Sebenarnya Nabi SAW ni, yang banyaknya Nabi SAW sembahyang sunat adalah di rumah. Nabi SAW ni ada menggalakkan kita menunaikan solat sunat itu di rumah. Solat itu di rumah kecuali al-maktubah yang wajib. Itu ada dalam hadis Nabi. Jadi bila sebut sembahyang sunat, keutamaannya adalah di rumah berbanding dekat surau dan masjid. Sembahyang tarawih itu adalah sunat. Maka afdal sembahyang tarawih itu di rumah. Ikutlah macam itulah. Nabi SAW ni menunaikan solat tarawih dekat masjid ni 3 hari je. Pada awal sembahyang tarawih disyariatkan, Nabi SAW hari pertama Nabi buat. Lepas tu ada sahabat Nabi ikut, Nabi tak larang. Lepas tu Nabi datang pula hari kedua, lagi ramai. Lepas tu Nabi datang pula hari ketiga, lagi ramai. Maka hari keempat tu Nabi tak keluar dah pada rumah. Nabi SAW sembahyang tarawih dekat rumah je. Kan? Tidak lagi keluar ke masjid untuk menunaikan solat tarawih. Dan Nabi SAW tunaikan solat tarawih itu di rumah. Cumanya bila kita pergi ke masjid, mungkin kita nak lihat angle pahala yang lain pula. Iaitu kalau kita pergi ke masjid, kita niat pula i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Lepas tu pahala kita berjalan ke masjid, dapat pahala kat situ pula. Situ je lah. Tapi kalau kita nak tanya amalan Nabi SAW, yang Nabi SAW ni sembahyang sunat, mana yang Nabi dahulukan, apakah di masjid ataupun di rumah, Nabi buat dekat rumah. Gitu. Wallahualam. Orang tanya Ana berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih ni ada orang kata tak ada, ada pula orang kata ada. Jadi timbul persoalan. Orang pun tanya Ana lah, dia kata sebenarnya macam mana yang dia katakan sembahyang sunat tasbih ni. Dia asal sembahyang sunat tasbih ni, kalau kita tengok di sudut hadis Nabi SAW, hadis yang menyebut berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih ni ada diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam hadis yang ke-1105, dan juga ada disebut dalam hadis Sunan Al-Imam Ibn Majah hadis yang ke-1377, dan hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam hadis yang ke-479. Kalau kita buka kitab-kitab ni, kita akan jumpalah hadis berkait dengan amalan sembahyang sunat tasbih. Sahabat Nabi yang menjelaskan berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih ni ada 4 orang sahabat. Yang pertamanya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Yang keduanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan yang ketiganya Abu Rafi'. Dan yang keempatnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sembahyang sunat tasbih ni pada semua rakaat itu selepas daripada kita baca Fatihah dan surah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, 15 kali. Lepas tu kita rokok tu pula kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kita i'tidal. Lepas kita baca doa baca i'tidal tu, kita pun baca subhanallah tu 10 kali. Begitu juga sujud 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, bangkit daripada sujud 10 kali. Itulah yang dikatakan sembahyang sunat tasbih. Cuma bila kita sebut tentang sembahyang sunat tasbih ni, ada komentar di kalangan ulama-ulama hadis berkenaan dengan status hadis tu. Ada sebilangan ulama menganggap dhaif, dan antara ulama yang menganggap hadis berkenaan sembahyang sunat tasbih ni dhaif adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni antara imam hadis dalam mazhab Syafi'i, mengatakan hadis yang menceritakan tentang sembahyang sunat tasbih itu dhaif. Dialah antara yang kata dhaif tu. Selain daripada itu adalah Al-Uqaili, kan? Imam hadis yang bernama Al-Uqaili, dia kata tidak ada hadis sahih yang menyebut berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih. Kemudian anak murid kepada Imam Ibn Jauzi, namanya Al-Imam Ibn Al-Akhdar, dia berat lagi lah, dia kata tidak ada asal langsung. Ini pandangan dia. Maka disebabkan pandangan-pandangan inilah menyebabkan ada sebilangan ulama-ulama simpulkan sembahyang sunat tasbih ni tak ada. Itu hujah dia. Tapi sebenarnya bukan 3 imam ni. Imam lain pula ada komen berkenaan dengan status hadis ni. Antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu imam besar dalam ilmu hadis. Begitu juga Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi kata ada. Bahkan Imam Az-Zarkashi kata Imam Ibn Jauzi mengatakan hadis itu tidak ada asal, itu adalah tersilap. Dia kata Imam Ibn Jauzi tersilap tu bila kata tidak ada asal hadis berkait dengan sembahyang sunat tasbih. Lepas tu ada ulama lain yang mengatakan hadis itu sahih adalah As-Sab'ani. Dia kata sahih. Al-Imam Ibn Salah itu antara yang kata sahih. Bahkan Albani, Syekh Albani, orang Salafi suka rojok Syekh Albani. Syekh Albani dia tak kata sahih, tetapi dia kata hasan pula. Dia kata hadis tu hasan. Hasan boleh buat hujah lagi lah. Kalau kita tengok di sudut itu, bermaksud dalam menentukan status hadis berkait dengan amalan sembahyang sunat tasbih, berlaku khilaf. Ada ulama kata dhaif, ada ulama kata palsu, ada ulama kata tidak ada asal, ada ulama kata sahih. Memang ada khilaf dalam menentukan status hadis lah. Kan? Jadi kalau kita tengok kepada kupasan-kupasan itu, maka kita boleh simpulkan benda ni khilafiyah daripada sudut status hadis. Jadi kalau ada siapa nak buat, tak ada masalah. Sebab ada sandaran
daripada hadis yang mana ulama mengatakan hadis itu adalah sahih. Wallahu a'lam. Melihat Al-Quran ketika solat mengikut mazhab wallahu a'lam. Tapi Imam Malik rahimahullah secara terang-terangan dia pernah sebut boleh. Dan hujah Imam Malik adalah merujuk kepada hadis sahabat Nabi yang bernama Zakwan. Zakwan ni bekas hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah menunaikan solat dalam keadaan dia memegang mushaf. Imam Malik dalam Al-Mudawwanah dinukilkan perkataan Imam Malik, terang-terang dia kata kalau kita solat dengan memegang mushaf tengok Quran itu dibolehkan. Sandaran dia hadis Zakwan tadi. Itulah hujah dia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.